Hamzah dad fathah sukun ad, tolak lidah ke depan. Hamzah dad kasrah sukun id, ada suara id. Hamzah dad fathah dhamma sukun ud, هذا صوت الضاد. فالضاد، ingat حروف الضاد فقط نستخدم اللسان، ويجب أن نعرف من أين kita tu nak sentuh, kat mana lidah kita tu nak menyandak. وكيفية إخراج الصوت الضاد، macam mana nak keluarkan suara ضاد tu pula, kena ada penolakan lidah. هناك اندفاع اللسان، هذا لحرف الضاد. والسؤال الثاني كما قلت يا ريتال، ريتال أين أنت؟ ريتال tanya tadi soalan kedua, كيف نتخلص من الصوت الخيشومية؟ أو bagaimana untuk kita menghilangkan suara khankhana, suara macam mana nak bagi hilang suara sengau tu? Alo, alo, tak ada ke orang nak tolong jawab? Boy, sampai hati tengok je tak buka mikrofon boy ibu-ibu ni. Kena pandu suara dengan betul. kena pandu suara dengan betul. كيف نقود الصوت بشكل صحيح؟ أيوة. Because kerana huruf Dad keluar makhraj yang menggunakan lidah, bukan yang menggunakan. Orang tak cerita huruf Dad dah. Kita nak cerita macam mana suara kita tu, jangan bagi suara kita tu sengau, kata cikgu. Jangan guna hidung. Jangan guna hidung kan? Nak boleh guna hidung. Kan? Binun نستخدم صوت الخيشوم كان يعني عدم استخدام صوت الخيشومية، مو خيشومية، عدم الاستخدام الصوت الخنخنة. شلون كان مش أنا أبغى كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض الناس يقول أنا أستهزئ. أنا ما أستهزئ. Ada orang kata saya duk perli-perli orang. Saya tak perli. Saya cerita ini adalah reality yang berlaku. Memang saya mengajuk orang baca. Tapi ajukan saya itu bukan saja seronok nak perli-perli orang. Nak perli buat apa? Buat dosa. Betul tak cikgu? Ya, na'am. Ya, na'am. Tapi bukan perli. Bukan. Tolonglah faham dan sentiasalah bersangka baik dengan apa yang saya bawa ni. Husnul dhan fi juhdi. Berhusnudzan, bersangka baik dengan usaha saya. Sebab orang buat macam ni, orang buat macam ni pasal apa? Orang buat macam ni pasal apa? Kan? Contoh duk cakap elok je cikgu ni duk sembang kan. Saya buat Elmer London kan. Saya buat kari pap pakai kari apa? Kari Cik Siti kan, contoh. Lepas tu bila-bila baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia tak match dengan suara yang dibaca. في بعض الناس عند الكلام يتكلموا عادي، لكن بدأ قراءة القرآن الكريم خلاص الصوت يتحول للخيشوم، مو خيشوم، الصوت الخنخنة. ليش؟ ما حدا يعرف إلا هو بس يعرف، لكن حتى هو كمان ما بيعرف. Tapi masalahnya orang yang melakukan begini, dia sendiri pun dia tak tahu pasal apa suara dia jadi gitu tiba-tiba aja. Kan? مثلا فالقاعدة تعرفوا على الحروف. القاعدة تعرفي على الحروف. Jadi kaedahnya ialah mempelajari huruf, berkenalan dengan huruf. Huruf pula dia kena masuk dalam bab makhraj. وبعدما نتعلم عن الحروف نتعلم عن المخارج. مخارج شو؟ مخارج الحروف. tentang bab makhraj huruf. ليش؟ حتى نعرف كيف نخرج الصوت. supaya kita tahu bagaimana untuk mengeluarkan suara kita tu. إذا ما نعرف هناك في باب الجوف. Kalau kita ni tak tahu, dalam bab makhraj ni dia ada cerita bab rongga. Rongga kerongkong, rongga mulut. هناك في تجويف الحلق وتجويف الفم. إذا ما نعرف طبعا راح نقرأ مثل ما بدنا. Kan? Mesti kita akan baca ikut suka hati kita. Pasal apa baca ikut suka hati? Sebab tak ada ilmu.
يعني إذا نحن نقرأ القرآن الكريم كيفنا أنا بدي أطلع هذا الصوت, saya nak baca macam tu ikut suka hati saya lah. Melampau lagu tu. Ya, itu maknanya tidak ada ilmu. Jahil. Jahil bukan makna bodoh. Kadang orang kita kata orang jahil, amboi dia tu pandai sangat. Tak. Jahil adalah tidak ada ilmu. Itu makna dia. فكيف ارجعي وتعرفي إلى باب الجوف. Jadi sembang pasal huruf الجوف, cerita dia ينتهي في الهواء. انتهى عن الهواء. Contoh, ولن ترضى, dia tak bunyi والصوت لا يطلع. ولن ترضى عنك اليهود مثلا. ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. هذا ليس تقليد بل أوجهكم. Ini bukan saya saja seronok nak mengajuk, tapi saya tunjukkan apakah yang dikatakan sautul khankhana, suara sengau. وعند الأساتذ والأساتذة ماليزيين, saya tunjukkan ini kepada guru-guru Al-Quran, ustazah dan ustaz Malaysia. Jangan sesekali duk terjemahkan dengungan itu adalah suara sengau. Akbar ghalat. Itu adalah kesalahan yang paling nyata anda lakukan dan anda telah menyerongkan pelajar-pelajar anda. Ya. Apa kaedahnya ustazah nak tahu? Masuk kelas ya Ariana. Nak cerita lebih tak boleh sebab sekarang ni kita ada kelas tasihah tilawah. Jadi dengar, ikuti sampai habis, insya-Allah Ariana akan dapat. Barakallahu fiki. Yallah, خلينا نروح على next ستون. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كلمة صراط بغينا نبقى كسرتان طين كان صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.